Dia tahu tunjuk kad dia. Kita nak tengok kad je, tak ada. Okey. Dia macam ni, aku pun tak faham. Malaya, Malaya, bersama kita bangkit suara. Satu lagi bukti kelancangan dan sikap besar kepala puas yang semakin membiak di bumi kita. Kali ini penampakan mereka dikesan dengan jelas di kawasan Kemaman berhampiran Hospital Kemaman. Tengoklah gaya mereka bebas berkeliaran tanpa rasa bersalah. Malah apabila disoal oleh warga tempatan, jawapannya keluar dari mulut penuh dengan belit dan hela untuk menutup status benar. Taktik paling klasik puak-puak ini ialah menukar identiti ikut kesesuaian keadaan. Sebelum kamera direkam bukan main lagi mengaku diri itu orang Bangla. Tapi bila kantoi dan sedar perbuatan mereka direkod, semua tukar skrip mengaku sebagai Rohingya dari Myanmar. Ngapa perlu takut kalau datang secara sah? Sifat penakut dan kuat menipu ini jelas membuktikan ada sesuatu yang cuba disembunyikan daripada pengetahuan penduduk tempatan. Lebih melucukan dan menyakitkan hati bila ditanya tentang dokumen atau kad UN. Dengan penuh yakin mereka mendakwa ada dokumen sah. Tetapi realitinya, apa yang ditujukan hanyalah selai kertas kosong. Borang pendaftarannya entah dari mana puncanya. Soalannya, adakah UNSCR sekarang ini dah macam lubuk perniagaan kertas sehingga begitu mudah puak-puak hanya ini dapat dokumen perlindungan. Hanya berbekalkan sekeping kertas, mereka rasa kebal di negara orang. Dengar sendiri pengakuan berani mati penceroboh ini. Ia mengaku sudah 5 tahun duduk diam di Malaysia secara haram. Menyusup masuk melalui sempadan Thailand dari Myanmar. Selama tempoh itu mereka bebas bekerja buat rumah, mengaut rezeki di sini tanpa membayar cukai. Malah hidup senang lena menumpang kemudahan yang sepatutnya menjadi hak mutlak warga negara. Paling biadab sempat lagi mereka berpesan supaya video perbualan ini jangan dibuat naik ke media sosial. Kerana takut penipuan kertas UNSCR mereka terbongkar. Penduduk tempatan sudah lama bersabar dan muak dengan sandiwara puak pengotor serta penipu ini. Sempadan kita diceroboh, kedaulatan kita dihina dan keharmonian komuniti diganggu. Jangan biarkan tanah air kita terus digadai kepada puak yang tidak reti mengenal budi ini. Mohon pihak berkuasa ambil tindakan heret mereka keluar serta merta. Okey, you Bangla ke? Myanmar ke Rohingya? Rohingya. Tadi cakap Bangla. Oh, sekarang you apa dah? Kad UN ke apa? Kad UN ke apa you ada? Mana mau tengok? You punya kad UN mana? You mana duduk? Mana? Berapa lama sudah duduk sini? Sudah 5 tahun. Mana you masuk? Apa dia? You masuk Malaysia. Masuk dekat mana? Thailand ke? Habis tu? Myanmar. Oh, berapa you bayar mau masuk Malaysia? You bayar berapa mau masuk Malaysia? You tak ada bayar ke mau masuk Malaysia? Betul lah 5 tahun you duduk Malaysia. You buat kerja apa sini? You buat kerja apa sini? Apa dia? Buat rumah. Oh, you bayar berapa? You mau masuk Malaysia? You cakap je sama saya, tak ada? You berapa orang sini duduk? 1 orang, betul ke 1 orang? You orang tak boleh hidup mah 1 orang. Cakap. Kemaman punya Rohingya ni. You ada kad UN kan? Mana tengok? Ori ke? Tak ori Mana mau tengok? Mana you angkat itu kad UN? You angkat mana kad UN tu? Kad UN tu you ambil mana? Kenapa takut? Saya mau tengok saja. Kad UN tu you angkat mana? Mana dia tengok? Tengok. You kosong mah. Habis tu you cakap you ada kad UN. Mana? Mau tengok. Betul? Cakap betul tak ada? Saya tak ada mah. Saya cuma mau tengok saja kad UN. Mana kad? You tunjuk saja. Saya tak mau pegang. Yang kad itu 2 tahun 3 tahun itu. 2 tahun 3 tahun apa? UN itu kalau UN itu kau. Mana tengok kad? dia tahu tunjuk kad dia. Kita nak tengok kad je, tak ada. Okey. Dia macam ni, aku pun tak faham. Dia boleh ke daftar macam ni? Daftar macam ni boleh ke? Ni. Ni. Aku pun tak pasti lah. You ambil mana? Kuantan? Ini. Ambil mana? Ini borang lah, ambil mana? Dekat mana ambil? UN punya, ambil mana? Ambil dekat mana? Tak tahu ambil mana?
Tengok ni. Aku pun pening ah, dia pun pening ah. Yang ambil mana ini? Ini barang yang ambil mana? Ini kertas yang ambil mana? Tak tahu. Okey, aku ada dekat Kemamang sekarang. Kat Kemamang, tu hospital Kemamang tu. Ha ni. You sudah 5 tahun sini ya? Okey, ambil simpan. Saya tanya baik-baik saja. Itu saja. You ada kad tak ada kad? Tak ada itu. Ha? Itu kak. Ini betul kah? Okey, tak apa. Ini Kemamang punya orang. Jalan. Okey? Thank you. Jalan. Segala noda desa kuasa buka